Assalamualaikum dan salam generasi celik digital. Saya Nur Amira Isyira binti Abu Bakar dan saya Nur Azra Safina binti Anya Fazlan selaku pegawai eksekutif di sebuah syarikat keselamatan cyber yang komited dan terkenal di seluruh Asia Tenggara, iaitu Nabi Ecotech Sendirian Berhad dalam membina ruang digital yang selamat dan beretika. Menurut Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menekankan pentingnya AI dikuasai di seluruh negara. Namun, satu persoalan genting timbul. Adakah kita benar-benar sedang mendidik generasi yang pintar digital dan beretika? Laporan UNESCO 2023 mendedahkan 37% orang murid mengaku menyalin bulat-bulat jawapan daripada AI. Lebih membimbangkan, hanya 12% sekolah di Malaysia menggunakan garis panduan dalaman untuk penggunaan AI dalam pembelajaran. Oleh itu, kami ingin mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia satu dasar penting, iaitu garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Cadangan ini menyokong 3 matlamat pembangunan rampan utama, iaitu SDG 4, SDG 9 dan SDG 16. 3 isu utama perlu ditangani. Pertama, kemerosotan pemikiran kritis. Kajian Faisal 2024 menunjukkan kebergantungan berlebihan kepada AI melemahkan daya pemikiran kreatif murid. Maka, modul literasi AI beretika perlu diperkenalkan supaya murid bukan sekadar menggunakan teknologi tetapi memahami batas dan tanggungjawab penggunaannya. Kedua, integriti akademik. Menurut laporan New Site Research, syarikat inovasi Malaysia mengesahkan peningkatan kes plagiarisme digital sehingga 20%. Justru, garis panduan perlu menetapkan mekanisme pemantauan serta pendidikan berterusan tentang penggunaan AI yang beretika. Ketiga, pengurangan interaksi sosial. Penyelidikan Education Task mendapati penggunaan AI tanpa kawalan melemahkan hubungan antara guru dan murid. Maka, peranan guru sebagai fasilitator perlu diperkasakan kerana teknologi mesti melengkapkan, bukan menggantikan guru. Tuan-tuan dan puan-puan, garis panduan ini amat penting bagi melindungi dan memperkasa murid agar menjadi pengguna AI yang berpaksikan kepada 3 ciri eksklusif 3B, iaitu bijak, berintegriti dan bertanggungjawab. Teknologi ialah alat, bukan tuan. Ayo bersama kita kukuhkan masa depan pendidikan